Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat meneruskan kehidupan dalam bulan Ramadan ini yang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur sama-sama sebab kita diberi peluang untuk meneruskan kehidupan menjalani ibadah di bulan puasa ini, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini saya akan meneruskan program tausiah Ramadan anjuran Isma Ipoh, dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah kenapa Allah pilih kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita renung sejenak. Mungkin tahun ini ada di kalangan kita yang telah pergi meninggalkan kita, di mana tahun lepas ataupun sebelum ini mereka ada bersama kita, tetapi pada Ramadan kali ini mereka telah pergi meninggalkan kita. Jadi apakah kita bersyukur atas perkara ini? Maksudnya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini di mana ada daripada kalangan kita yang Allah ambil mereka terlebih dahulu. Jadi marilah sama-sama kita berfikir dan cuba kita ambil ibrah dan kita rasakan, tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini adalah bukanlah perkara yang rutin, tetapi dia adalah satu pemilihan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Allah beri peluang kepada kita daripada kita mula-mula memasuki umur baligh sehinggalah sekarang. Cuba kita renung sejenak berapa kali kita berpeluang untuk menjalani ibadah puasa. Jadi Nabi SAW sendiri pun daripada permulaan pensyariatan berpuasa sehinggalah baginda wafat, baginda hanya sempat 9 kali sahaja berpuasa. Tetapi kita pada hari ini ada di kalangan kita yang mungkin lebih daripada 30 kali bermula daripada umur balighnya sehinggalah hari ini. Dan perkara itu semua adalah pemilihan ataupun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini adalah satu rezeki dan nikmat yang perlu kita syukuri, sama-sama kita syukuri dan juga kita manfaatkan sebaiknya peluang ini. Okey. Jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ramadan ni dia tak cari kita, tetapi Allah yang pilih kita. Allah bagi nafas kepada kita, Allah bagi kesedaran kepada kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan. Okay, aku ada di dalam bulan Ramadan ni, aku kena buat sesuatu, aku kena tambah amal aku kena perbaiki amalan aku kena tingkatkan kebaikan daripada tahun-tahun sebelum ini. Sebab apa? Kalau Allah tak izinkan, kita tak akan sampai pada saat ini. Allah kata, Fulan bin Fulan, kamu hidup setakat bulan ini sahaja. Jadi, Fulan tersebut tidak dapat peluang yang kita sedang nikmati ini. Jadi, bila kita dah dapat ini, kita dah dapat jemputan Allah ni, kita kena pastikan kita betul-betul mengambil peluang ini dengan sebaiknya. Jadi benda ini adalah tanda Allah sayang kepada kita, tuan-tuan. Kalau Allah tak sayang kepada kita, bukanlah bermakna orang yang Allah ambil tu Allah tak sayang, tapi ini adalah satu bentuk rahmat Allah
kasih sayang Allah kepada hambanya dengan Allah bagi peluang. Peluang untuk apa? Untuk memanfaatkan bulan Ramadan dan melaksanakan apa saja kebaikan dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan ni, kebaikan dilipat kali gandakan pahalanya, kebaikannya. Jadi, kita cubalah sedaya upaya untuk pastikan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini mendapat kebaikan, dan kita pastikan apa yang kita lakukan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ikhlas itulah yang paling penting. Kita dapat peluang tapi kita pula tak ikhlas. Jadi benda tu akan sia-siakan saja amal kita. Dan tuan-tuan dan perempuan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk masuk dalam bulan Ramadan, untuk berada dalam bulan ini melakukan amal ibadat, bukan disebabkan kita ni orang yang baik. Itu kita kena sedar. Setiap daripada kita ni melakukan dosa. Sebab Allah sayang, Allah tahu hambanya ni banyak buat dosa. Kadang-kadang solat lambat, kadang-kadang buat dosa. Jadi benda kekotoran ataupun keburukan yang ada di dalam diri kita ni belum lagi kering ataupun belum lagi habis dan sebagainya. Jadi Allah bagi peluang kepada kita ni untuk apa? Untuk kita perbaiki benda tu semua. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ni lah syaitan dah dibelenggu. Jadi kita lah kena betul-betul didik hawa nafsu kita untuk memastikan amal ibadat yang kita buat tersebut menjadi ibadat yang terbaik. Kalau kita nak tunggu kita dah sempurna baru kita nak buat amal yang terbaik, bila lagi tuan-tuan? Masanya takkan buat lah. Jadi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita perlu tingkatkan kita punya potensi diri kita, tingkatkan amal ibadat kita, kita tingkatkan kualiti amal ibadat kita. Jadi peluang yang Allah bagi ini adalah peluang untuk kita memastikan kebaikan yang kita buat itu ditambah, dan dosa-dosa yang kita ada, yang dosa-dosa yang kita terbuat ataupun sengaja buat ataupun tak perasan macam mana, dosa-dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peluang bulan Ramadan ni lah. Sebab apa? Sebab Allah kata siapa yang Nabi beritahu, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan ni dengan keimanan dan pengharapan, dia puasa sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa dia. Sebab peluang tu lah Nabi dah sebut dah. Allah nak ampunkan dosa kita. Allah ampun dosa, kita tambah amal, pahala pula berlipat kali ganda. Pahala berlipat kali ganda. Pintu syurga dibuka, pintu neraka pula ditutup. Alangkah besarnya peluang yang Allah bagi kepada kita ni. Jadi kalau kata kita tak mau juga berubah, tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Peluang tersebut dah ada di depan mata. Janganlah pula bulan Ramadan ni lah kita nak buat dosa. Kita risau apa? Bila amal ibadat tersebut di dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan pahalanya, kita risau andai kata kita buat dosa, dosa itu jugalah dilipat kali gandakan dia punya keburukan kepada kita. Itu yang kita risau tuan-tuan dan perempuan.
Jadi pastikan seboleh-bolehnya dosa-dosa yang ada itu bukan kita tambah, tapi kita kurangkan dan kalau boleh sampai tahap kita tak ada dosa bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini. Jadi bila kita punya dosa itu Allah ampunkan, insya-Allah hati kita akan menjadi hati yang bersih. Bila hati bersih ni mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk mendapat ilmu dan sebagainya. Jadi benda itu semua akan menjadikan kita seorang insan yang baru. Baru dari segi apa? Dari segi ruhaniyat dia, dari segi dalaman dia. Bila keluar bulan Ramadan ni, jadi seorang yang lebih baik, amal ibadatnya tersusun. Sebab benda ni kita ulang-ulang setiap tahun. Andai kata benda tu sama saja, kita kena check balik lah. Kan? Kita jadikan bulan Ramadan ni untuk kita pelatih, kita train, kita cuba untuk membentuk diri seorang yang baru. Andai kata saya Amin, keluar bulan Ramadan ni Amin yang jenis yang macam ni, nak yang terbaik dan sebagainya, insyaAllah. Dan bulan Ramadan ini adalah peluang yang sangat-sangat dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Dinantikan untuk apa? Untuk dia memastikan diri dia melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi. Peluang-peluang yang banyak. Jadi, dengan adanya orang beriman, dia nak kebaikan dalam bulan Ramadan. Sebaliknya, orang yang tak beriman ni, orang yang kufur, orang yang tak pandang pun apa yang kebaikan ada dalam bulan Ramadan ini, ditinggalkan. Adakah kita nak jadi golongan dalam golongan tersebut? Tak. Kita minta jauh agar kita dijauhkan daripada sikap tersebut. Bulan Ramadan dah masuk, kita buat tak heran saja. Kita bahkan ada yang tak berpuasa. Jangan sebegitu tuan-tuan dan perempuan. Andai kata ada daripada kalangan kita yang buat demikian, bertaubatlah. Bertaubat, pastikan masuk bulan Ramadan ni kita ambil peluang sungguh-sungguh. Jangan kita menambahkan dosa-dosa kita. Sebab apa? Kita tak pasti lagi tahun depan kita akan bersama lagi ataupun tidak pada bulan Ramadan. Sama ada kita sempat habiskan bulan Ramadan tahun ni ataupun di tengah jalan nanti, wallahu alam. Jadi kita pastikan apa yang kita rasai dalam bulan Ramadan ini, kita rasai dengan penuh keimanan, kekhusyukan dan sebagainya. Janganlah kita hanya berpuasa, hanya lapar dan dahaga sahaja. Kita masuk bulan Ramadan, puasa, habis puasa, lapar dahaga, buka puasa, makan. Jangan macam tu sahaja. Kena tambahkan. Malam-malam kita bangun, minta doa ke Allah supaya Allah bentukkan kita di lorong yang baik. Lorongkan kita di lorong yang baik. Jadikan kita hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan kita ni sebenarnya adalah tetamu istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam mana? Allah pilih kita dengan kita ada rasanya rindu untuk menghadap bulan Ramadan ataupun melalui bulan Ramadan. Ramadan nak datang ni, kita rasa apa? Ya Allah, tak sabarnya nak bulan Ramadan, tak sabarnya nak puasa, nak buat ibadat di bulan Ramadan. Andai kata kita ada rasa macam tu, sebenarnya kita adalah insan-insan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dia rasa bersalah apabila melakukan dosa. Rasa bersalah, rasa saja bersalah. Itu pun adalah satu benda yang besar sebenarnya. Rasa bersalah tersebut. Belum ditinggalkan lagi, dia rasa bersalah. Jadi benda tu adalah satu perkara yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ada keinginan untuk jadi lebih baik. Jangan kita sama saja dengan Ramadan yang lepas. Jadi kita pastikan habis bulan Ramadan kali ini, Ramadan yang terbaik. Okay? Jadi sebagai penutup, jadi kita sama-sama renung, kalau kata ini Ramadan terakhir kita, adakah ini yang kita nak tinggalkan yang terakhir? Apakah satu perubahan yang kita nak jaga lepas Ramadan? Jangan kita habis Ramadan, bulan Ramadan semangat baca Al-Quran, habis bulan Ramadan tinggal. Benda ni selalu diulang-ulang, tapi sama ada kita sedar ataupun tidak, bulan Ramadan mampu habiskan sehari 1 juzuk, tapi keluar pada bulan Ramadan wallahu alam, mungkin sehelai pun belum tentu. Jadi muhasabah juga untuk diri saya lah. Adakah kita nak semata-mata di bulan Ramadan sahaja, ataupun Ramadan itulah pencetus kepada kita yang baru. Okay? Sebab kita ni bukanlah hamba kepada Ramadan, tetapi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah hanya ada pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang masa daripada dulu sampailah bila-bila. Tidak ada waktu yang tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala selepas Ramadan pun kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meneruskan amal-amal tersebut. Jadi saya harapkan apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat, kebaikan. Apa yang salah tu saya mohon maaf, apa yang terkurang tu saya mohon maaf. Jadi saya harapkan supaya kita sama-sama dapat mengambil peluang, disebabkan Allah pilih kita untuk berada di bulan Ramadan ini, kita laksanakan kebaikan-kebaikan, apa jenis kebaikan walaupun sekecil-kecil, mengutip sampah di bulan Ramadan ini. Wallahu alam. Moga-moga ianya bermanfaat untuk kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.